6 pesanan kepada semua jemaah haji, mohon panjangkan. Oleh sebab rukun haji ada 6, iaitu niat, wukuf, tawaf, sa'i, cukur dan tertib, maka saya nak nasihatkan 6 pesanan dengan ingat 6 kisah, iaitu kisah Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW. Okay, ini gambar suatu di Arafah lah, 8 hari bulan sebelum 9 hari bulan tu datang awal 1 hari, kita duduk dan beribadat sementara menunggu 9 hari bulan Zulhijjah untuk kita mulakan ibadah haji. Okey, 6 pesanan tadi. Pertama, bab niat. Kalau bab niat, kita ingat kisah Nabi Adam AS. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Kisahnya Nabi Adam pernah berkata kepada Allah, ketika engkau menciptakan aku melihat tertulis di pintu syurga, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku tahu tiada nama yang disandingkan dengan namamu, melainkan makhluk yang paling engkau cintai. Maka baiklah kita betulkan niat haji kerana Allah dan niat nak ikut sunnah Rasulullah. Sesungguhnya menjaga niat itu penting, dan lebih penting lagi sewaktu mengerjakan haji. Okey, ini gambar dekat Muzdalifah. Selepas kita wukuf di Arafah, kita akan bermalam di Muzdalifah. Ingat, sesungguhnya niat itu penting, dan lebih penting lagi di waktu mengerjakan haji. Jadi bila dah kita wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah, kita kutip batu dekat sini untuk kita melontar di Jamratul Aqabah. Okey, ini suasana di Mina lah. Dah sampai Mina, tuan-tuan. Maka bila sampai di Mina, kita tak boleh lagi membuka pakaian ihram kita. Kita kena buat beberapa perkara lah, barulah kita boleh membuka pakaian ihram dan bercukur. Iaitu kita pergi melontar di Jamratul Aqabah. Jadi bila kita bercerita berkenaan berwukuf di Arafah dan Mina ni, serta Muzdalifah tadi, sesungguhnya hari wukuf di Arafah sangat mustajab akan doanya. Di sana taubat manusia pertama Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam telah diterima. Maka di Arafah jangan pernah lupa untuk bertaubat. Sesungguhnya taubat itu penting, dan lebih penting lagi di waktu mengerjakan haji. Jadi niat tadi, kita ingat Nabi Adam. Wukuf di Arafah, kita ingatlah Siti Hawa. Maka inilah gambaran perjalanan jemaah haji Malaysia nak pergi melontar di Jamratul Aqabah. Melontar yang pertama, kita akan masuk terowong beramai-ramai sambil bertakbir, bertahlil, bertahmid, berzikir, bersalawat, berdoa, membaca Al-Quran. Maka bergeraklah kita ke sana. Jadi ingat tuan-tuan yang mulia, niat, kita ingat Nabi Adam AS. Wukuf di Arafah, kita ingat Siti Hawa AS. Jadi bila kita dah pergi sana, kita akan melontar dengan mengingati kisah Nabi Ibrahim AS yang melontar kepada syaitan yang telah menggoda agar tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi bila kita dah melontar, tuan-tuan, kita bolehlah bercukur, dan selepas bercukur kita bolehlah bebas daripada sebahagian larangan ihram. Kita boleh memakai pakaian biasa lah. Jadi sempurnalah 2 rukun haji kita, iaitu niat dan wukuf. Tapi wajib haji ada lagi yang belum disempurnakan. Inilah gambar Jamratul Aqabah, tempat melontar tu, yang boleh melontar di kiri dan kanan. Dan batu pula tidaklah terlalu besar dan tidaklah terlalu kecil. Okey, ini adalah hari kedua. Selepas melontar hari kedua, kita orang berjalan kaki untuk menunaikan rukun haji yang ketiga, iaitu tawaf di Kaabah. Kita jalan kaki daripada Mina ni, tempat melontar ni, ke Kaabah dalam 7 km. Kemah kita 3
3 km, so campur 10 km lah kita berjalan kaki untuk tawaf di Kaabah. Jadi tuan-tuan yang mulia, bab tawaf ni kita ingatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah bagi siapa yang dapat mengelilingi Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sanggup korbankan segala-galanya kerana Allah. Maka di mana sahaja penduduk Mekah serta ruang tawaf atau Arafah, Muzdalifah, Mina dan Jamratul Aqabah berkorban dan bermujahadahlah. Sesungguhnya berkorban dan bermujahadah itu penting, dan lebih penting lagi di waktu mengerjakan haji. Jadi itulah pesanan yang ketiga tuan-tuan kan? Ingat Kaabah, ingat tawaf, ingat Nabi Ibrahim, dan ingatlah tentang pengorbanan. Sesungguhnya berkorban dan bermujahadah itu penting, dan lebih penting lagi di waktu mengerjakan haji. Okey, selepas kita tawaf Kaabah, tengok hari ni orang pakai baju biasa, gambar kan, pakai baju biasa sebab waktu ni lah kita tawaf tanpa pakai ihram kan, tawaf haji tuan-tuan. Pakai baju biasa je. Okay, selepas kita tunaikan tawaf rukun haji yang keempat, bak sa'i dan Siti Hajar. Contohnya Siti Hajar yang bila ada masalah terus berusaha dan bertawakal tanpa putus asa, terus berlari panjat bukit Safa dan Marwah, bukan sekali tapi 7 kali untuk hilangkan masalah dahaga. Lalu Allah bagi air Zam-Zam yang dapat selesaikan semua masalah dahaga sampai zaman sekarang. Maka di mana sahaja penduduk Mekah serta ruang sa'i atau Arafah, Muzdalifah, Mina dan Jamratul Aqabah, berusahalah dan jangan putus asa. Sesungguhnya tidak berputus asa itu penting, dan lebih penting lagi di waktu mengerjakan haji. Okey, lepas kita orang sa'i, kita orang patah balik ke Mina tuan-tuan. Kalau tak, berdosa pula kalau kita tinggalkan wajib haji, dan kita kena balik bermalam kerana syarat wajib haji kena bermalam sebahagian malam. Jadi alhamdulillah kami telah sampailah maghrib ke Mina, dan tuan-tuan boleh tengoklah ni kawasan orang Arab melintas di puncak bumbung tempat melontar Jamratul Aqabah. Dan hari kedua ni kita akan melontar 3 tempat lah kan, Wusta, Ula. Okey, jadi tuan-tuan yang mulia, kita dah sampai kepada pesanan yang keempat. Yang kelima, cukur rambut kan. Bab potong rambut, kita ingatlah Nabi Ismail AS. Jauh sebelum potong rambut atau cukur kepala untuk berlepas larangan ihram, Nuh di tanah suci kota Mekah itu telah termukir cerita tentang kisah potong kepala manusia. Dan lihat betapa redanya Nabi Ismail AS dalam ujian disembelih hingga sanggup merajam syaitan demi redha kepada perintah Allah. Maka di mana sahaja penjuru Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Jamratul Aqabah, redalah akan segala kesusahan dan keperitan dengan bertalu-talu. Redalah dengan cuaca, rezeki dan kerenah manusia. Sesungguhnya reda itu penting, dan lebih penting lagi di waktu mengerjakan haji. Jadi ini hari yang seterusnya lah. Lepas kita balik, esokannya kita buat keputusan, kita mesyuarat, kita orang nak pergi melontar buat kali yang ketiga, dan kita orang nak pergi iktikaf di Masjid Kif, iaitu tempat Rasulullah SAW beriktikaf. Ini gambaran dekat kemah di Mina lah tuan-tuan. Jemaah duduk di luar, di dalam, ke sana ke sini, ke tandas dan sebagainya. Jadi kita orang pun bergeraklah untuk pergi ke Masjid Kif selepas melontar pada hari yang ketiga. Dan hari ini sebenarnya kalau ada orang nak balik awal, dia nak nafar awal, orang boleh balik lah. Ada kelonggaran. Tapi alang-alang kita datang jauh dari Malaysia ni, kita ambil lah nafasani lah. Kita duduk sampai 4 hari. Okey, ni kita orang berjalan untuk pergi iktikaf di Masjid Kif. Dikatakan tempat Rasulullah SAW dan para sahabat mendirikan kemah di masjid ini. Kalau tuan-tuan nak tengok, ada sedikit rakaman dalam masjid tu. Airconnya sejuk, tandasnya pun banyak, selesa dan sejahtera lah. Kita bagilah ruang dekat kemah Mina kita tu untuk orang tua-tua duduk berehat. Okey, ni gambaran di dalam Masjid Kif. Okey, kita dah sampai ke pesanan yang ke-6. Bab tertib dan Nabi Muhammad SAW.
Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyempurnakan semua rukun dan wajib haji dengan tertib, dan bersama tertib itu ada akhlak puji. Maka di mana sahaja penjuru Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan Jamratul Aqabah, berakhlaklah. Sesungguhnya akhlak itu penting, yang lebih penting lagi di waktu mengerjakan haji. Ingatlah 6 pesanan penting kepada semua jemaah haji sekalian, yang mana jika teringat, doakanlah agar haji saya dan haji semua orang diterima Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang jaga niat seperti Nabi Adam, bertaubat macam seperti Hawa, berkorban macam Nabi Ibrahim, tidak putus asa macam seperti Hajar, redha macam Nabi Ismail, dan berakhlak mulia seumpama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, pilihlah kami termasuk orang-orang yang menyempurnakan rukun haji dan wajib haji. Terimalah haji kami dan terimalah haji semua orang yang datang ke sini, dan masuklah kami semua ke dalam syurga tanpa tertinggal seorang pun. Amin ya Rabbil Alamin.